Kenapa ramai anak muda tangguh untuk kahwin? Bukan sebab tak nak, tapi pernah tak kau terfikir, kenapa sekarang makin ramai anak muda pilih untuk tangguh kahwin dan ada anak? Adakah generasi hari ini memang dah tak minat berkeluarga? Sebenarnya jawapannya sangat mudah. Mungkin tak seperti yang ramai sangka. Baru-baru ni, Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN mendedahkan satu dapatan yang sangat menarik. Walaupun ramai menganggap anak muda hari ini tidak mahu berkahwin, tapi kajian menunjukkan 90.9% individu bujang masih mahu berkahwin dan 91.1% pula masih mahu mempunyai anak. Kalau majoriti masih ada impian untuk berkeluarga, kenapa ramai yang masih menangguhkannya? Menurut dapatan tersebut, antara faktor utama ialah kos sara hidup yang semakin meningkat, pendapatan yang dirasakan belum mencukupi dan pekerjaan yang tidak stabil. Bagi ramai anak muda hari ini, berkahwin bukan sekadar majlis. Selepas berkahwin, ada komitmen. Kena ingat tu. Disebabkan itulah ada yang memilih untuk menunggu sehingga kedudukan kewangan mereka lebih stabil. Keadaan ini boleh memberi cabaran kepada ekonomi dan tenaga kerja pada masa hadapan. Ringkasnya, data daripada LPPKN menunjukkan keinginan untuk berkahwin masih tinggi dalam keluarga individu bujang di Malaysia. Namun, faktor-faktor seperti kos sara hidup yang sentiasa meningkat. Kadang-kadang, isunya bukan tak nak kahwin, tetapi nak kahwin apabila benar-benar bersedia.